Azlan dah baling baru first balingan. First baling. Joran bengkok baling-baling dalam seminit dah bengkok dah. Adakah Fari? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Single Hook Channel. Hampa ITU Passing Strike ITU Rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang ke Single Hook Channel. Okay guys, bertemu lagi kita dalam Single Hook Channel. So kali ini seperti mana yang tahu pada video yang sebelum, alhamdulillah lah Single Hook telah sampai ke Bintulu, Sarawak syukur alhamdulillah. So di sini pun aku dah alhamdulillah lah dapat beberapa orang kawan di sini, syukur alhamdulillah. Orang-orang Sarawak semua baik-baik, ramah-ramah, mesra-mesra. Pemancing-mancing. Okay, so hari ni for info guys, hari ni 19 hari bulan 4 19 hari bulan 4. Ni adalah kira minggu kedua aku di Bintulu, Sarawak. Hari ni aku ada membawa dan juga komplot lah bersama 3 orang rakan. Kejap lagi aku akan kenalkan. So rakan ni kenal di sini Aku hari tu aku pergi jalan dekat Spring Mall, dekat Tanjung Batu. So kenal dengan pemancing di sini. So kami komplot lah, kami set up komplot untuk memancing di Tanjung Batu di Bintulu, Sarawak, iaitu di pantai Bintulu. Okay, so aku tunjukkan sikit. So minta maaf sikit guys sebab sekarang ni dekat area sini ada gelap sikit. So aku terpaksa pakai lampu lampu kepala, dan juga aku ada beli lampu ni lah. Aku sebenarnya tak ada bawa apa-apa peralatan mancing, tapi alhamdulillah kat sini aku belilah juga at least set mancing untuk mancing di sini So aku akan tunjukkan juga Alright. Okay, for info guys, yang pertama sekali yang ni Azhar Okay, ni Azhar, kawan kenal di sini. Dan juga ini ayah kepada Azhar, itu Abang Azlan. Okay, dan juga ini adalah Ais. Okay, so kami bertiga komplot di Tanjung Batu dekat pantai Bintulu, Sarawak So untuk Ais dengan Abang Azlan dengan Azhar, memang aku kenal di sini, dan kami merancang untuk memancing di sini lah. So sedikit info, sekarang ni air tengah jalan surut dekat Tanjung Batu ni, dan kawasan ni kawasan yang berbatu. So aku dah pergi tengok beberapa spot di Bintulu ni. Ada banyak spot sebenarnya, tapi ini adalah spot yang pertama. Aku nak cuba mancing di sini. Dan juga kelengkapan ataupun umpan yang digunakan, macam biasa aku tak dapat jumpa udang hidup. So kalau ada kenalan-kenalan pemancing di Bintulu, Sarawak yang ada tahu dekat mana nak beli udang hidup, bolehlah tinggalkan komen di bawah So hari ni kami cuma pakai udang hidup saja. Udang hidup. Udang kopek saja. Beli di pasar di Imat. Ada yang beli di Imat, ni Ais ada beli juga sekali dengan semua yang lain. Nama saya Muhammad Azlan, berasal dari Kuching, Sarawak. Okay, stay tune. Alright, Single Hook Channel. Single Hook Channel. Alright. Hai, nama saya Aish, Muhammad Tajmusyadi Musidi. Saya berasal dulu lah. Okay, stay tune. Single Hook Channel. Alright, terima kasih So kita tengok macam mana penangan daripada Ais dan juga Azhar, dan juga ayahnya kepada Azhar, Abang Azlan dah buat. Alright. Okay, nama saya Azlan. Okay, malam ni kita target ikan merah, pari, ataupun paling tak pun ikan gelama. Kita mesti ada insyaAllah. Kita cuba bang boleh. Bang, Ada rezeki lah malam ni. Okay, baik bang. Terima kasih banyak Abang Azlan. Okay, Kita sama-sama. tengok siapa yang paling banyak strike malam ni Okay, kita tengok siapa yang kena. siapa yang kena. Terima kasih Abang Azlan. Okay, sama-sama. Okay, so kita akan mancing di sini sampai pagi guys Alright. Okay, untuk info, aku baru beli joran. Joran ni dalam 9 kaki rasanya. Expuyu aku beli Expuyu dekat TC Tackle, dekat Medan Mall. And then aku ada beli kerusi. Ni kira ni beg IKEA ni, aku punya tools mancing aku Aku punya kotak mancing aku tak ada bawa kotak mancing. So ni aku punya pancang. Lepas tu aku punya peralatan untuk mancing. So aku ada beli 2-3 hari lepas. Okay. So aku tunjukkan sikit. Ini aku ada beli mesin Toman bersaiz 6000.
Okay. And then ni untuk aku punya tripod untuk buat live sekejap lagi. And yang lain-lain tu aku ada belilah light stick, dan juga apa tu, swivel dan batu ladung semua. Okay. Okay guys, so for info guys, yang ini adalah barang-barang yang aku dapat beli di sini dengan harga yang berpatutan di TCE Tackle Medan. Nanti aku akan letak gambar. So dekat sini aku nak buat satu challenge. Aku nak korang tinggalkan komen dan teka berapa harga barang yang aku beli dekat TCE Tackle ni. So pada sesiapa yang komen angka ataupun harga yang berdekatan dengan yang harga yang aku beli, aku akan bagi sehelai baju single hook version yang kedua. So ini janji aku. Aku beli mesin Toman ni bersaiz 6000, joran ni 9 kaki, kemudian ada lagi plastik, batu ladung, kemudian ada swivel, lepas tu ada mata kail dengan apa ni, perambut. So aku harap korang boleh tinggalkan komen ataupun teka berapa harga yang aku beli untuk barang-barang mancing di sini di TCE Tackle Medan. Okay, alright guys. Okay guys, so ini adalah video yang pertama aku dekat Bintulu Sarawak untuk memancing di sini. So aku macam biasa tidak mengharapkan apa-apa. Alhamdulillah dapat buat kenalan baru. Terima kasih pada orang Sarawak. Orang Sarawak semua baik-baik dan sempoi. Thank you so much. InsyaAllah kalau ada apa-apa strike nanti, macam biasa aku akan update daripada Azhar, Abang Azlan dan juga Ais. So tengok macam mana guys, dia orang mancing macam mana, tengok ikan apa yang kami naikkan di Sarawak sini. Alright, untuk selepas ni aku akan set up dulu barang-barang aku. Macam biasa aku akan cuma pakai satu joran je. Joran surprise aku tak ada, aku tak bawa. So aku pakai satu joran je lah permulaan di sini. InsyaAllah kalau ada, kalau tak ada kita reda dan kita serah pada rezeki, kita akan dapat. Kalau tak ada kita reda dengan pemberian daripada Allah. So kita dah cuba yang terbaik, dan aku cuba yang terbaik jugalah di sini. Tapi yang aku bersyukur alhamdulillah lah dapat juga mancing di Bintulu Sarawak ni. Okay guys, stay tune Single Hook Channel. Alright. Yang untuk challenge tadi, aku akan bagi tahu berapa jumlah harganya sebab aku dah tangkap gambar resit tu, dah scan resit tu. So nanti untuk next video aku akan bagi tahu siapa pemenang daripada komen-komen yang untuk video kali ni. Alright guys. So aku harap korang boleh teka dengan betul lah berapa total harga yang aku beli joran, mesin, pancang dan juga beberapa barang lain untuk barang mancing ni. So sekarang ni pukul 7.45, lebih kurang. So kat sini dia cepat sikit waktu dia, sejam lebih awal lah, dia gelap. Okay. So Ais dengan Azhar tengah buat perambut. Abang Azhar dah jalan dulu, so aku baru nak set up. So lepas ni guys, macam biasa kita terus jalan. Alright. Inilah guys, Abang Azlan dengan strike yang pertama, ikan gelama. Okay, macam mana Abang Azlan? Abang Azlan pukul 8 aku tengah buat perambut lagi ni. Tak apa, nanti kita kejar belakang. Kita sampai belakang. Right. Ikan kedua Abang Azlan ini tak boleh jadi ni. Selang 5 minit je ni. Tanya-tanya Abang Azlan. Ya, aku tengah mengajar Ais perambut Abang Azlan menggunakan teknik mata rambai. Udang apa isi apa umpan si udang Alright, cun bang. Baik. Kena masukkan Abang Azlan. Ya Abang Azlan yang ketiga ikan Ikan gelama lagi. Okey, teruskan lagi Abang Azlan. Malam masih muda. Baru 8-5 minit. Mantap Abang Azlan. Siap 5 minit. Okey. Alright. Double strike. Double strike. Ikan gelama daripada Abang Azlan. Malam ni malam gelama lah Abang Azlan. Malam ni. Okey, aku belum pasang lagi. Tengah buat perambut. Okey. Strike lagi Abang Azlan ikan yang ke-6. 8-10 minit. Total sekarang Abang Azlan dah 6, Azhar kosong, Ais kosong, tengah ikat perambut dengan aku pun kosong. Okay guys, stay tune guys. Kita tengok siapa yang paling banyak ikan malam ni ataupun yang paling besar. Okay, bye. Guys, Azhar dah pecah telur. Dia dah dapat ikan gelama yang pertama. Okay, tahniah Azhar. Sekarang pukul 8.20. Aku dengan Ais masih tengah buat perambut, tengah set up joran. Okay, Abang Azlan tengah meneruskan lagi untuk mencari ikan yang ke-7 dan ke-8 dan seterusnya. Alright. Bawa orang. Ikan apa?
Ikan belukang. Belukang. Okey guys, strike kedua daripada Azhar Ikan belukang. Oh, abang Azlan pun lagi. Oi, ini gelama yang ketujuh. Azlan dah dua. Sorry, Azhar dah dua. Abang Azlan dah ketujuh. Abang Azlan. Okey. Okey guys, ikan abang Azlan yang ke-8. Alright, tahniah abang Azlan. Alright. Okey guys, ikan abang Azlan yang ke-9 Alhamdulillah ikan dah lama. Okay guys, so for info, aku di sini memakai mesin Toman Buffalo saiz 6000. Tali aku pakai 30 pound yang murah-murah je. Ni semua set murah lah ni. Orang cakap set yang mampu milik siapa kepada beginner. So inilah joran aku di Sarawak ni. Okay, so kali ni aku try pakai dua method. Yang first teknik aku pakai 2 mata gantung dulu. Nanti aku akan siasa bertukar-tukar lah dengan mata dasar. Okay guys, alhamdulillah sekarang dah pukul 8.45. Abang Azlan dengan ikan yang ke-10 sorry, Abang Azlan dengan ikan yang ke-10. Ikan selama. Tengok guys, tak sampai daripada sejam. Alhamdulillah kita dah ada hasil lebih kurang dalam 10 campur 2, 12 ekor dah. Tak apa, nanti aku akan susun ikan nanti. Alright, stay tune guys. Okay, aku dah nak mula baling dah. Tu aku tengah set up je aku punya tu, letak dulu. Aku nak pasang umpan apa semua, kemas sikit barang aku ni. Tadi aku akan baling. Malam ni memang malam Abang Azlan lah. Ikan yang ke-11. Tahniah Abang Azlan. Dia punya hari. Kita teruskan lagi Sekarang pukul 8.45. Lebih kurang 47 dah. Tahniah korang cuba pula. Right. So aku akan pacak situ satu joran. Ais dia pacak kat sebelah aku, satu joran sebelah kanan. Okay, ikan yang ada saiz, ikan gelama daripada Abang Azlan lagi. Ikan yang ke-11. Alright, ke-12. Ikan yang ke-12. Alright, ini Abang Azlan. Ni aku nak set up aku punya tempat live. So aku belum baling lagi. Dah pukul 8.50 8.50. So alhamdulillah lah guys. Strike banyak malam ni. Syukur alhamdulillah. Dengan umpan udang kopek saja. InsyaAllah dari masa ke semasa aku akan update tu ikan-ikan yang akan datang. Alright, alhamdulillah ikan Azhar yang ketiga ikan duri. Ikan belukang Belukang. Ikan belukang pada jam 9 malam. Okay guys, pada jam 9 aku baru nak mulakan. Aku pakai teknik perambut gantung dulu tengok macam mana. Kalau ada hasil aku akan maintain dengan perambut ni. Kalau tak ada hasil aku akan tukar kepada perambut dasar lah. Tengok dulu macam mana. Sebab umpan yang dipakai hanyalah aku pakai umpan udang kopek saja malam ni. Okay, so Ais dengan dia punya 2 joran, aku dengan 1 joran, Abang Azlan dengan 1 joran, dan Azhar dengan 1 joran. Okay, so total ada 1, 2, 3, 4, 5 joran malam ni. Okay, so kawasan ni ada berbatu sikit, so kita kena hati-hati Right. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala. Bismillah. So aku pakaikan batu saiz 100 gram. So ini adalah first time balingan aku. Ada first balingan aku di Sarawak. So insyaAllah kita tengok ikan apa yang akan makan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada hasil. Okay. So harap tak ada sangkut lah Aku pun ni first time mancing kat sini. Tapi info daripada Abang Azlan tak ada yang nyangkut lah. Okay, aku telah buat balingan yang pertama So macam tu lah. Daripada atas ni gambaran kami macam ni. So aku ada beli lampu juga. So lampu macam ni aku ada beli. Lampu kepala aku ada beli. Inilah aku punya box mancing aku untuk kat Sarawak ni. Okay, sampai aku habis. Ini je aku akan pakai. Tu joran aku. Agak jauh sikit, minta maaf. Tapi dah ada mengetuk-ngetuk. Tak apa, kita biarkan jap. Ais dekat bahagian belah kanan aku. Abang Azlan dengan anaknya Azhar dekat bahagian kiri kami. Okay, insyaAllah kalau ada rezeki aku akan kita tengok macam ni guys. Stay tune guys. So ni aku nak buat aku punya live. Tapi itulah sedih gila aku macam ni.
Aku beli tripod tapi tak ada pula kepala dia tu. Aku dah susah dah, macam malas nak fikir dah. Aku dah pause cari dia punya kepala dia, aku pakai macam ni je lah. Okay. Aku punya joran macam ada yang mengetuk-ngetuk. So okay, kita tengoklah ikan apa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. So saiz yang aku pakai ni saiz Berkeley, mata saiz 8. Mungkin ikan gelama yang kacau Tengok macam mana tu. Okay, belum ada hasil lagi. Tengok. Okey, tak apa. Kita cuba lagi. Depan aku habis. Alright. Ada. Okey guys, strike aku yang pertama di Sarawak seperti ikan gelama dengan menggunakan udang kopek dan juga teknik perambut gantung 2 mata. Set joran Expo mesin saiz 6000 Toman. Oh, alhamdulillah ikan aku yang pertama adalah ikan duri Ikan duri, okey. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Cuba. Alhamdulillah guys. Status sekarang pukul 9.25. Kami ada lebih kurang dekat 25 ekor ikan lah. Abang Azlan yang paling banyak lah sekarang ni, dapat lebih kurang 18 ekor ikan. Azhar ada lebih kurang 7 ekor ikan. Aku dah tadi baru dapat seekor ikan duri. Ais belum lagi, masih menunggu lagi ikannya. Okay. Belum pecah. Masing-masing menggunakan teknik Apollo. Abang Azhar menggunakan teknik Apollo. Abang Azlan menggunakan teknik Apollo. Dan Azhar pun sama juga. Aku dengan Ais kami pakai perambut mata gantung lah. Okay, tomorrow buy, okay? Tomorrow buy. So inilah ikan yang telah dapat sekarang ni. Dalam ni lah. Nanti insyaAllah aku akan susun lah. So, right. Ikan pertama Ais pukul 10. Depan Ais, depan. Pergi depan. Dia macam tu. Kamu jangan tarik daripada atas. Nanti dia apa? Belaga dengan batu. Kalau boleh depan lagi. Selagi boleh ke depan. Hati-hati. Sambil karau sambil tengok. Okey. Kita tengok Ais dapat ikan apa. Ikan pertama dia. Ais ni kira baru mula-mula mancing lah. Beginner. Ada. Ikan yang pertama. Tak apa. Janji ada strike, tak kumpau. Alhamdulillah. Ikan dia yang pertama adalah ikan gelama. Alright, tanah Ais. Okey. 10:03 minit Abang Azlan tak berhenti strike Memang malam ni Abang Azlan punya. Dia saja. Abang Azlan punya saja dekat 20 ekor 30 ekor 20 lebih 20 lebih. Dia pakai tangkai. Pakai teknik Apollo So pada siapa yang nak mancing dekat area Tanjung Batu, Bintulu, Sarawak ni, nak cari lauk, boleh pakai teknik Apollo Apollo saiz berapa bang? 12. Saiz 12 yang brand? Brand Sabiki brand Sabiki mata 12. Udang kopek pakai yang fresh ni beli yang dekat macam tadi kami beli kat Imat. Okey, right, kita teruskan lagi. Aku punya joran ni tadi aku dah tukar pakai teknik dasaran. Aku pakai isi ikan gelama. Kita tengok macam mana. InsyaAllah kalau ada hasil aku update guys. Alright. Okay, alhamdulillah setakat ni pukul 10:30. Abang Azlan dengan anaknya Azhar yang strike banyak. Kita dah ada lebih kurang kat 30 ekor ikan dalam ni. Lebih kurang. Ikan gelama, ikan duri, ikan belukang. Sekarang ni ranking ikan belukang lah paling besar. Ikan belukang Abang Azlan. So aku sekarang ni dah tukar teknik. Aku pakai teknik dasaran. Aku dah potong ikan gelama. Kita try pakai ikan gelama pula. Tengok InsyaAllah. Okey, kita tengok pukul 10.30 tiba-tiba joran Ais tertarik Kita tengok ikan apa. Ikan apa? Duri.
Ikan duri. Ada saiz. Belukang ke belukang. Saiz kedua besar. Saiz kedua besar daripada Abang Azlan. Sekarang ni ranking masih Abang Azlan. Okey, tanya Ais. Alhamdulillah. Sekarang dah dekat pukul 10.45 So alhamdulillah lah, ikan gelama yang dapat 30 ekor, ikan belukang, ikan duri ada lebih kurang 9 ekor lah. Semua hasil daripada udang kopek lah. Okay, ni udang pun ada lagi. Ni tadi aku dah asingkan kejap. Tengok berapa banyak lagi umpan, berapa lama kita orang boleh mancing. So far Azhar dengan ayahnya lah, Azlan paling banyak. Ais dah dekat berapa? 2 ekor 3. 2 ekor. Ais dengan ikan belukang dia. Ni kot tadi. Ni ikan ais tadi. Dengan ikan gelama. Aku baru dapat seekor je ikan duri. So ni aku tengah fokus dengan guna umpan gelama. Aku pakai tagan gelama. InsyaAllah ada hasil ada. Tak ada kita enjoy mancing santai-santai hujung minggu ni. Itulah best ikan Sarawak ni. Alright. Sekarang pukul 11.05 minit Berapa jam sekarang? Abang 11.05 minit. Abang Azlan memang maintain lah daripada tadi. Gelama duri. Abang Azlan lah ranking sekarang paling banyak. Dekat 20 lebih ekor dah. Abang Azlan seorang je. Ja'a pun sama, Azhar pun sama. Azhar ada lebih kurang 12 ekor. Ais ni kalau dapat ni ikan yang ketiga dia. Aku baru seekor. Aku baru seekor. Lelayan je, lelak. Kita tengok lagi. Ni ada yang mengacau. Ada yang mengacau Ni apa? Dia ni selepas. Tak apa. Cuba lagi Ais. Dia dapat udang yang dia kopek tadi. Okay, tunggu lagi. Okay guys, pukul 11.10 minit Joran aku macam ada yang menyentak. Yang ni aku pakai teknik dasaran. Aku pakai tukar umpan udang pula. Okay, tengok ikan apa. Adakah gelama ataupun duri? Ikan gelama. Ikan duri. Yang biasa. Okay, ni ikan aku yang kedua guys Right. Okay guys, Itu kita jabang sekarang dah pukul 11.45 So alhamdulillah lah aku Ja'a, Abang Azlan dengan Ais Total ikan dalam tong biru tu ada dalam 40 ekor lah, alhamdulillah lah. Ikan gelama, ikan duri, ikan belukang. So kami punya umpan pun dah nak habis dah. So rancak lah sini dekat Tanjung Batu, dekat Bintulu, Sarawak. InsyaAllah esok kami akan cuba plan untuk komplot esok hari Ahad. Masih ada masa lagi. Kita nak try pergi ke tempat lain. Spot dicari ataupun dicadangkan oleh Abang Azlan. Pergi mana bang? Sambal Lajau? Sami Lajau. Sami Lajau. Sami Lajau. Kita akan try esok kat sana insyaAllah. Okay, tapi tak apa guys. Ni aku masih teruskan lagi. Tengok macam mana. Apa aku akan update. Okay, sekarang pukul 12.20 So ni ikan ketiga aku kot. Tak adalah. So far aku pakai mesin Toman ni. Ni sedap Aku pun selalu pakai Shimano dengan Daiwa Pakai Toman sedap jugalah. Harga pun tak mahal. Nanti korang teka berapa man kau? Dah sampai dah. Guys, alhamdulillah So Ais, Ja'a dengan Abang Azlan kita sekarang dah pukul 12.30. So kita bungkau dulu. Alhamdulillah hari ni ada hasil. Ikan semua kita dah susun dalam ni lah. Adalah hasil Tadi ada dalam berapa 40 ekor 40-50 ekor lah. Alhamdulillah. Okay bang, tahniah bang Okey. Abang Azlan, Ja'a, Azhar,
Alright, dengan ais semua tak kompau. Alright. So esok kita cuba dekat Samilajau Ya, pantai Samilajau. Alright. Jumpa besok. Kita jumpa esok. Okay, aku nak okay guys. So ni kita kat ni tempat I Love Bintulu. Tadi yang kami mancing tadi kat belakang sana lah. Sekarang dah pukul 12.30 dah. So tak ada orang kat sini. So okay, esok kita pergi mana? Samilajau Ya, Alright, jom. Okay guys, berjumpa lagi kita dalam Singlewood Channel. Okay, so macam aku planning dengan semalam dengan Ais, dengan Azhar, dengan Abang Azlan. So kita orang akan pergi ke mana? Pantai Samilajau. Pantai Samilajau hari ni untuk second part lah, second trip, second part. Hari ni berapa bulan? 20 hari bulan, semalam 19. So macam semalam kami dapat ikan gelama dengan duri lebih kurang dalam 40-50 ekor lah. Lebih kurang macam tu. So kali ni sebab Ais ni aku baru kenal dekat sini dan juga first time mancing dengan dia semalam, dan dia punya rod tu tak sesuai sangat lah. So ni aku nak bawa Ais pergi ke TCA Tackle kat Medan Mall untuk belilah sikit joran. Tak banyak, sebatang je untuk dengan dia punya mesin dia. Mesin dah ada dah. Mesin dah ada. Dia punya joran je. Okay, jom let's go, kita pergi Medan Mall. Okay, for info, semalam aku punya barang-barang mancing yang aku beli tu aku beli kat sini lah, Medan Mall dekat Bintulu, Sarawak. Ni TCA Tackle ni. Bukan aku tak nak beli barang-barang macam Shimano Dewa tu, tapi sebab aku tak lama kat sini, aku beli barang-barang yang biasa-biasa lah. Kita beli walaupun biasa, tapi bagi aku Expuyu, Toman, barang-barang kat TCA Tackle ni semua okey lah. Berpatutan. Alright, jom kita cari joran untuk Ais. Okay, pada yang permulaan kalau nak mancing pantai, macam aku semalam beli joran Expuyu ni lah. Harga dia aku buka sikit, baru RM58 lah. RM58 boleh dapat dalam 9 kaki, 10 kaki. Alright. So barang-barang yang lain pun macam swivel apa semua pun murah-murah lah, baik-baik. So Ais dia dah tambah joran. So inilah tempat dia, TCA Tackle Medan kita racun sikit Ais beli. Janji kita strike Ais strike. Okay, so lepas ni kita terus pergi port. Right. Okay guys, so macam semalam ni Azhar ataupun Ja'a. So kita sekarang kat rumah Ja'a lah. Kita nak pindahkan barang-barang daripada kereta Ais, kita nak pergi ke kereta 4-wheel Abang Azlan dengan Ja'a. Tu owner. So Abang Azlan dia baru sampai tadi daripada ni. Kita nak pergi Samilajau. Tapi cuaca guys macam tak mengizinkan lah. Kita tengok macam mana guys. Sekarang dah pukul 6. Harap keadaan mengizinkan lah. Kita doa yang baik lah. Okay, right. Lepas ni kita nak gerak pergi port. Okay guys, alhamdulillah kami telah sampai ke Samilajau. So kat sini sekarang baru pukul 6.50. Tapi dia dah gelap lah. Dia dah gelap. Subhanallah, cantiknya. Okay, so kalau for info, yang tu plant metanol. Plant belah kiri ni ada satu plant metanol kat Bintulu, Sarawak ni. So inilah pantai yang kami akan mancing malam ni, dekat Samilajau. Nak masuk sini dia ada banyak lorong tau. Lorong pari, lorong tenggiri, lorong gelama, lorong terubuk. Yang ada yang lorong boleh jalan masuk sampai ke pantai ni, tapi kena naik 4-wheel lah. Kalau tak naik 4-wheel memang habis, kereta kena duduk parking atas. Jauh juga daripada atas tu, dalam 200-300 meter nak turun bawah ni. So nak parking, nak masuk sampai sini kena cari lorong gelama. Lorong pari dengan lorong kerapu tak boleh masuk. Dia memang sampai bawah ni ada rumah orang lah, dia tak bagilah. Tapi ni kami dah bincang elok-elok dengan owner rumah ni, dia bagilah kami parking kat sini. Terima kasih lah. Okay, tanpa buang masa guys, aku kejap lagi nak set up joran apa semua, and then kita baling air status sekarang ni, air nak jalan surut sampai pukul 2 pagi kan nanti. So insyaAllah umpan yang kami pakai hanyalah umpan udang kopek saja. Okay, so Ja'a, Ais, okay macam-macam lorong kita masuk. Sesat apa semua. Okay guys, so baru lepas unloading barang daripada kereta. Kita ada Ais, kita ada Abang Azlan lead di depan,
dan juga Ja'a. Okey Abang Azhar, spot kita nak pergi ke mana ni? Kita nak bermain di kawasan Batu. Aku tak tahulah Batu tu batu apa. Okey. Tapi memang kawasan tu yang tempat nak kita pergi ni memang kawasan yang berbatu. Alright. Memang kawasan tu memang kira boleh tahan lah. Alright. Aku tak berani nak cakap dia tahan dia macam mana. Baik. Jadi kita nantikan. Alright. Okay guys, stay tune guys ni nak jalan sampai ujung ni. Lebih kurang 500 meter ni. Untuk mencari strike di Bintulu Sarawak. Pantai ni namanya Samilaju bang. Samilajau. 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 Pantai di Kampung Nelayan. Kampung Nelayan. Samilajau Kampung Nelayan. Dekat Bintulu Sarawak. Okay guys, stay tune. Nak jalan kaki dulu. Lepas ni sampai aku terus set up. Dan kita terus balik. Time ni aku bawa kau pergi Rambungan. Rambungan Okay guys, alhamdulillah aku dengan Abang Azlan tu Ais dengan Ja'a tengah cari kayu untuk jadikan pancang pada Abang Azlan. Macam aku pakai satu joran je. Ais pakai 2 joran. Dia dah beli pancang tadi dah. So kami telah berjalan tadi daripada ujung sana tempat kami parking kereta sampai sini lebih kurang 500 meter lah. So kat situ kami dah boleh nampak dah apa tu metanol punya plant punya jeti. Tu metanol punya plant kalau nampak tu cahaya terang tu itu MLNG tu. MLNG dekat Kidurong. So ni pantai Samilajau. Air status tengah jalan surut. So kami akan kejar air lah ke depan. Tengok keadaan cuaca so far alhamdulillah seperti mengizinkan. Angin pun agak terasa angin. Nak kata kuat tak kuat, nak kata tak ada angin pun tak juga sebab boleh tengok ombak ombak ada. Dia punya putih-putih ombak tu. So kita akan cuba buat yang terbaik lah. So umpan yang kami guna hanyalah udang kopek. Ada 4 player macam semalam. Joran hari ni ada tambah sikit. Abang Azlan berapa joran? Ni Abang Azlan berapa joran? Ada 4 joran. Macam 3. 3 campur ni 4 lah. Tak 3 je. 3 je 3. Alright. So Abang Azlan 3 joran So kita tengok macam mana. Yang lain Azhar dengan Ais dengan aku sekali Okey guys. Tapi pun Okey guys, kita tengok dulu sekarang pukul 7.30 Aku tengah set up. Abang Azlan dah baling Baru first balingan. First baling. Joran bengkok Baling-baling dalam seminit dah bengkok dah. Adakah Fari? Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Tarik tak apa tarik je. Ni pegang Ais. Ada ekor. Tarik bang, tarik belakang. Ganju. Alhamdulillah. Tarik bintik. Baru balang. First try. Hai. Ini apa tu? No. Kat. Nanti dulu. Pegang Ais. Oi. Siap. Alhamdulillah guys. Pari bintik belum buang duri lagi. Ada saiz mungkin dalam 1 kilo lebih. Nanti aku tak ada timang pula. Dua. Malan. Yes. Tahniah Balan. Nombor 2. Terus tarik bang Yang baru tikam. Baru terus baling. Baru first. Balingnya terus. Ilmu apa? Oi, udang kopek bang Udang kopek je kan? Yeah. Ini saya tak tahan ni. Saya tak tahan lah. Ini saya nak pakai mata dasar lah. Tak boleh pakai mata gantung mata dasar terus. Okey Balan. Tahniah bang Okey. First strike, first balingan. Umpan udang kopek, teknik dasaran, Pari Samilajau. Cek lagi pukul ada 2. Pukul 7.30. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Pak. Okey, alhamdulillah guys. Ni pari pertama bintik daripada Abang Azlan. First balingan di pantai Samilajau pada tanggal 20 hari bulan 4. Okey. Okey bang, gambar satu bang. Selang 3 minit Ja'a strike yang pertama.
ikan belukang. Betul lah. Ikan belukang aku tak sempat ni, aku tengah terkejar-kejar nak set up aku punya joran tu. Aku dengan Ais sebab tadi aku ada ajak Ais untuk dia punya joran baru tadi. So aku dengan Ais masih belum baling lagi, tapi kami mengejar Abang Azlan dan juga Jaah. Okey. Syukur alhamdulillah, strike yang mantap. Pari lebih kurang sekilo lebih. Pari bintik di pantai Samil Lajau. Okey, kita teruskan lagi. Baru pukul 7.35. Okey. Okay guys, so alhamdulillah tadi Abang Azlan dengan pari dia, Jaah dengan ikan belukang So aku pakai teknik dasaran lah. Kalau tidak tadi aku nak pakai teknik gantung. Alhamdulillah pakai umpan udang kopek saja ya, udang kopek di pantai Samil Lajau tak sampai 5 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Ni pun aku nak cuba juga, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhanku, murahkanlah rezekiku ya Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. So umpan telah dilaburkan. Sekarang pukul 7.45. Kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Umpan udang kopek. Kita tengok apa yang akan dapat. Kita kendurkan sikit guys. Pukul 9 Ais dengan ikan mengkerongnya teknik dasaran. Tanya Ais, tak kumpau Ais. Alhamdulillah. Cuba lagi. Umpan banyak lagi tu. Okey, tanya. Sekarang ni semua dah ada strike. Ais dengan mengkerong, Jaah dengan ikan belukang dia tadi, Abang Azlan dengan ikan pari dia. Aku je kumpau sekarang ni. Tak apa, kita masih mencari lagi kita berusaha lagi. Right. Okay guys, ikan aku yang pertama, ikan duri. Pukul 9 suku. Janji tak kumpau. Alhamdulillah. Okay, black kumpau angler, tak kumpau alhamdulillah ikan duri. Walaupun ikan duri kita ambil juga. Alhamdulillah, setakat jam pukul 9.25 aku baru strike ikan duri, Ais ikan mengkerong, Jaah ikan belukang, Bazlan ikan pari So aku tengah masih mencari lagi. Umpan kami masih banyak. So kami tengah mencuba lagi. Okey. Mengkerong. Okey. Teknik anti kumpau. Jaah dengan menggunakan teknik Apollo dapat ikan mengkerong. Okey, alhamdulillah. Okey, tanah Jaah. Kita cari lagi. Okay guys, sekarang pukul 9.40. So alhamdulillah lah, ikan yang telah dapat ada lebih kurang 4 okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Abang Azlan dengan seekor pari, Jaah dia dah dapat 3 ekor ikan, 1 belukang, 2 mengkerong. Ais dengan aku baru seekor-seekor. Okay. So aku pun masih mencari lagi. Air dah makin lama makin jauh. So aku terpaksa reda dalam air lah untuk baling. Sebab joran aku 9 kaki dia okey je, so far so good. Cuma cuaca tengok, alamak dah banyak putih-putih lah. Harap masih bertahan lagi lah. Tengok macam mana. Okay. Tali aku ke kanan habis, aku bagi. Okay guys, sekarang dah pukul 10 tapi cuaca pula seperti tidak mengizinkan lah guys. Nampak lah dia punya rintik-rintik. Tapi rintik dia tak kasar lagi, masih manja-manja lagi. Daripada langit tadi cerah, dia dah berkepul-kepul, dia dah bergabung. Lepas ni meletup. Tapi belakang dah berat. Nampak belakang berat lah. Tengok macam ni guys, umpan masih banyak lagi. Kalau lebat sangat kita orang kemas-kemas, kita orang balik lah. Okay. Tapi kita akan, setelah sofa kami akan meneruskan lagi lah. Alright guys, stay tune. Sekarang pukul 10.05 Azhar. Betul lah Azhar dapat ikan. Tapi ikan apa ni guys? Boleh nanti bagi terang komen tak? Nak kata macam gelama, ikan gelama. Tapi dia ada bintik-bintik hitam. Gelama sakit. Gelama sakit. Okay, alright, kita cuba lagi. Right. Okay guys, disebabkan aku pakai teknik dasaran, aku cuma dapat ikan duri je tadi. Ni aku pakai teknik gantung pula. Right.
Guys, pukul 11 Ais dengan lesen baru dia, baby tukar. Mantap Ais. Right. Jadi Oh, Ha. dia dah tu. yang kecil tu Okay guys, sekarang pukul 11.30 Ja'a dengan ikan bolos ni Ikan bolos ada saiz. Aku ingatnya nak potong ni, nak buat umpan ya. Boleh. Apa simpan je. Alright. Okay, Ja'a. Okay guys, sekarang dah dekat pukul 12 Kami masih mancing lagi. Okay, aku dengan Abang Azlan dah tukar pakai umpan lain. Abang Azlan pakai gelama hidup. Anak gelama hidup besar-besar tapak tangan. Aku pakai aku pakai ikan bolos. Aku potong ikan bolos. Tadi Ja'a dia dapat ikan bolos. So aku pakai umpan ikan bolos. Tengok macam mana. Okay guys, kita tengok. Ais. gulung je, jangan pam. Gulung je. Masuk ah. Tengok bengkok macam ni macam sisik Kau dia dah kena best Gulung. Okay, gulung. Ada lagi ah. Okey. Dia dah. Ya. Macam sisik ni. Okey. Oh, ikan belukang. Blue. Oh, ada saiz ikan belukang. Padu ah. Padu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tanah ais. Ada saiz Ni. Ya, tanah. Oh, ada kawan dah. Ni yang buat lubang ni. So dia hidup. Kau anak lama Ha. Mantap. Double strike. Ada lagi. Double strike tadi satu jadi umpan. Oh, satu jadi umpan. Okay. Alright. Pukul nak dekat pukul 12. Lagi 5 minit nak pukul 12. Ais dengan strike ikan belukang dia ada saiz. Okay guys. So rasanya ni dah pukul 12.30. Takat ni sajalah kami berempat saya dengan Abang Azlan Abang Azlan hari ni ranking pari lalat anggaran 2 kilo. Kemudian kita ada Ais dengan Ja'a. Ais dengan ikan belukang dia tadi agak saiz agak besar. Kemudian dengan Ja'a lah atau Azhar anak kepada Abang Azlan lah. Tadi pun kita orang dah nampak ada kilat dah tadi dekat tengah laut tadi sebatang. So kejap lagi ni mungkin bibut sampai ni. Sebab belah Miri sana dah agak kelam lah, dah gelap. Oh ni Ja'a siap buat istana Istana. Bosan. Bosan menyelamatkan ikan. Selamatkan anak ikan gelama Okey Ja'a, puas hati malam ni Alright. Nanti ada masa kita setting lagi dengan ayah kamu nanti. Boleh. Alright, tanah. Okay, ni kita nak pergi. Kita nak gulung kita punya joran masing-masing. Tadi aku pakai ikan bolos. Tadi Ja'a dapat ikan bolos. Aku dapat potong pakai setengah. Masih tak ada apa-apa. So mungkin aku tak ada rezeki lagi untuk mendapatkan ikan mega di Sarawak ni. Ni kalau ikutkan ni kali kedua lah aku mancing. Yang semalam tu dekat Tanjung Batu. Ni dekat Samilajau, dekat pantai Samilajau, dekat dengan National Park. So Ais, macam mana hari ni, okey tak? Boleh lah dapat tarik seekor tu tadi. Pari walaupun kecil. Baby Ikan belukang. tak, yang satu lagi yang tadi. Mengkerong. Yang baby tukar. Patut baby tukar kan? First time tu. Okey, tak apa. Lesen. Lesen. Nanti ada lagi, jangan risau. InsyaAllah. Kita cuba lagi, nanti kita setting lagi Baik. Alright. Okay guys, so aku dengan Abang Azlan, Ais dengan Azhar, kami nak kemas-kemas lah Right. Okay guys, alhamdulillah So sekarang dah dekat pukul 12, pukul 1. Sekarang pukul 12.45. Alhamdulillah, ikan malam ni yang paling berat ikan pari bintik atau pari lalat. Kemudian ikan belukang dapat daripada Ais. Yang ni pari bintik tadi Abang Azlan. Kemudian yang lain tu ada ikan mengkerong, ikan duri, dan juga ikan bolos tadi. Ada gelama dan juga ikan apa lagi ni? Cuma ada gelama ni satu lain sikit lah. Dia punya corak dia ada hitam-hitam sikit macam ni. Okay. Semua daripada Azhar tu juga yang lain lah. Aku cuma dapat ikan duri. Itu je kot aku rasa. Seekor ikan je aku dapat hari ni. Tapi tak apa, yang penting best malam ni Abang Azlan, terima kasih banyak. Ja'a dan juga Ais. Kita mancing di pantai Samilajau Samilajau di Bintulu, Sarawak ni.
dengan keadaan yang pantai yang besar ni. Kita jalan masuk, naik off-road 4 wheel, nak kena turun dah sampai ke masuk ke tepi pantai ni. Terima kasih banyak Bazlan untuk transport. So insyaAllah kita akan pergi trip yang akan datang Alright, sekejap. Okay guys, so macam itulah cerita kami daripada semalam di Tanjung Batu dan hari ni di pantai Samilajau. So insyaAllah sehingga berjumpa di next episode dalam Single Hook Channel. Okay, bye-bye. See you on the next episode of Single Hook Channel. Bye bye.